Matematik tahun 1 muka surat 27. Aktiviti 3. Padangkan. Soalan A. So dia suruh kita gariskan ataupun padangkan 11. Jadi dekat sini kita boleh nak kena kira yang mana satu 11. Setelah saya kira tadi, yang ini adalah 11. Sebab apa? Sebab yang ni 10, yang ni 1. Jadi 11. Jadi kita kena gariskan dekat sini. Dan nombor 11 dekat sini kita kena gariskan dekat sini. Soalan B pula adalah 20. 20 ni kita kena tengok yang mana satu 20. Jadi setelah saya tengok dekat sini, yang ni adalah 20. Ni 10, ni 20. Okey, dekat sini. So kita gariskan dekat 20 dekat sini. Dan perkataan 20 juga kita kena gariskan dekat sini. Okey, dah siap. Soalan C. 15. Perkataan 15 dan kita kena carikan yang mana satu 15. So kita boleh tengok dekat sini. 15. 15 dekat sini. Yang ni 10. Yang ni 10. Yang ni 5. Jadi kita kena gariskan dekat sini. Okey. Lepas tu nombor 15 juga kita kena gariskan dekat sini. Okey, dah siap. Dan soalan D, 18. 18 adalah 10, 5, 3. So kat sini kita boleh dapat yang ni 10. 10. Yang ni 5. Yang ni 5. Yang ni 3. Jadi yang ini 18. So perkataan 18 adalah dekat sini, kita gariskan dekat sini. Okey, dah siap. So yang terakhir adalah soalan E, 13. 13 adalah 10 dan 3. Dan jawapan yang terakhir yang 3 hanyalah yang ini. Jadi ini 10, ini 3. Jadi kita gariskan dekat sini. Jadi dah siap. Ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 27.